basuh kain ke, basuh pinggan ke, memang nak kena pakai Glove. glove lah. Oh, kena pakai glove So memang tak boleh kena macam sabun-sabun ke apa semua tak boleh. Kebiasaannya kan, kalau orang yang ada masalah eczema ni, lagi-lagi dekat tangan, bila nak buat sesuatu kerja tu memang sangat terganggu. Sebelum ni ada masalah eczema Eczema dekat tangan dan dekat kaki. dengan kaki. Itu sangat teruk. Sangat Memang teruk. Sampai dah nampak isi lah. Sampai nampak isi So sekarang ada lagi tak benda macam tu jadi? Dah kurang lah. So ada check doktor tak untuk eczema ni? Sebelum ni ada. Ada check Tapi doktor? dah okey ni, dah tak ada check lagi lah. Dah okey, dah tak ada check lah. Alhamdulillah lah, okey lah. Nak buat aktiviti harian pun dah senang. Oh, sebelum ni terganggu ke? Terganggu lah. Sangat-sangat sensitif. So sekarang basuh pinggan semua pakai glove lagi? Pakai glove lah. Dah tak pakai glove. So rasa macam excited lah bila kita dah tak payah pakai glove, tak rimas lah